Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengantar malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang jumlahnya 1000 orang yang diketuai oleh malaikat Jibril alaihissalam membawa kuda yang bernama Haizum pada ketika itu. Ramai di kalangan mereka yang menceritakan tentang bagaimana ngerinya peperangan Badar itu. Mereka tak tahu, entah tiba-tiba badan terbelah dua, terbakar dan seumpamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maju Johor, salam Dinamik Pasir Gudang dan salam Ramadan. Anda bersama saya sekali lagi dan juga guru kita Ustaz Fakrul Razi dalam episod yang kelima pada minggu ini, tuan-tuan. InsyaAllah pada minggu ini kita akan membawakan satu topik berkenaan satu kisah besar di bulan puasa, iaitu kisah peperangan Badar, perang besar pertama yang berlaku pada bulan Ramadan dan peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan tersebut. Jadi bagi mengupas topik kita pada hari ini, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Fakrul Razi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar Azim? Alhamdulillah Ustaz. Kita berjumpa lagi untuk kita membicarakan perkara-perkara yang menarik dalam kapsul Ramadan pada kali ini. Kita akan membicarakan tentang peristiwa besar yang pernah berlaku dalam bulan Ramadan, kira-kira pada tahun yang kedua Hijrah, yang mana berlakunya peperangan besar pertama antara orang Islam dengan orang-orang musyrikin Mekah, iaitu peperangan Badar Kubra. Ini berlaku pada tahun yang kedua Hijrah, setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena faham bahawa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dilantik sebagai ketua negara pada ketika itu. Jadi salah satu langkah yang dilaksanakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara mewujudkan pasukan-pasukan kecil untuk mengawal sempadan Madinah pada ketika itu. Kumpulan-kumpulan kecil inilah yang dianggotai oleh sahabat-sahabat Nabi di kalangan Muhajirin, iaitu sahabat-sahabat Nabi yang berasal daripada Mekah. Mereka ni tak datang ke Madinah saja-saja, mereka mengendang budi sahabat-sahabat mereka di kalangan Ansar. Maka mereka telah pun telah mewujudkan kumpulan-kumpulan kecil sebagai orang yang bertanggungjawab menjaga sempadan. Di situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat berita bahawa telah adanya satu rombongan kafilah dagangan yang besar yang diketuai oleh Abu Sufyan Al-Harb. Abu Sufyan ini adalah satu orang yang disebut sebagai panglima perang, mahir dalam ilmu peperangan, dan dia adalah antara pembesar-pembesar musyrik di Mekah pada ketika itu. Jadi oleh kerana Abu Sufyan ini seorang bisnesmen berjaya, maka dia menjadi kepercayaan untuk mengetuai kafilah dagangan. Maka di situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyekat dagangan, kafilah dagangan. Kenapa sekatan ini dibuat? Para orientalis menyatakan bahawa orang Islam yang cari pasal dalam peperangan Badar ini, sedangkan orang-orang Islam punya harta di Mekah banyak dirampas oleh orang-orang musyrikin. Tujuan untuk menyekat kafilah dagangan Abu Sufyan itu adalah untuk mendapatkan kembali hak milik orang Islam yang telah dirampas. Maka di situlah sampailah ke satu tempat yang namanya Sofra, ataupun disebut Safra, di mana di situ kira-kira 130 km daripada kota Madinah. Maka dapat berita bahawa Nabi dapat berita kafilah dagangan itu akan melalui jalan itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengantar spy. Dia hantar perisik. Siapa perisik Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iaitulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya perisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, Talha bin Ubaidillah dan juga Said bin Zaid radhiyallahu anhu. Jadi kita tahu bahawa Said bin Zaid dan juga Talha bin Ubaidillah ni telah diutuskan untuk meninjau. Maka dia bawa unta.
Bila dia bawa unta, maka dia tanya dengan orang yang berada di Safra, ada tak kafilah dagangan daripada Mekah yang singgah di sini? Dia kata tak ada, maknanya belum sampai. Jadi unta tu tadi dia ni buang air, maknanya apa? Dia buang air lah, makanya najis unta tadi di kampus. Tuan-tuan kena ingat tuan-tuan, ini strategi peperangan, tak boleh tinggalkan kesan. Maka Talhah bin Ubaidillah dan juga Said bin Zaid ni balik memberitahu pada Nabi SAW. Masa itulah rombongan kafilah dagang Abu Sufyan tu sampai. Jadi di sinilah Abu Sufyan pula bertanya kepada penduduk Safra sana, ada tak siapa-siapa yang bertanya tentang kedatangan kafilah dagangan aku ni? Maka dia kata tadi ada dua orang datang, iaitulah spy Nabi SAW. Maka dia tanya, Abu Sufyan tanya, dekat mana dia tambat unta dia? Dekat situ. Maka Abu Sufyan pun pergi, dia cari-cari tanah tu dan terlihat najis unta. Tuan-tuan kena faham bagaimana Abu Sufyan ni seorang panglima perang, punyalah hebat tuan-tuan. Dia boleh tahu bahawa unta tu adalah unta yang datang daripada Madinah. Sebab di Madinah itu orang Madinah saja mencampurkan makanan unta tu dengan kurma tuan-tuan. Sebab tempat pengeluar kurma yang terbaik antaranya adalah Madinatul Munawwarah, tanah yang penuh dengan keberkatan. Jadi tahulah Abu Sufyan bahawa ada perisik yang diutus oleh Rasulullah SAW ini untuk nak melakukan perkara tak elok. Maka dia hantar satu orang penduduk tempatan yang namanya Damdam bin Amru Al-Ghifari. Satu orang lelaki yang pandai memacu unta, maka dia pacu unta laju-laju untuk bagi information kepada orang-orang di Mekah sana, pembesar-pembesar Mekah. Sebab apa? Kafilah dagangan ni membawa barang-barang pelaburan orang-orang pembesar-pembesar di Mekah sana. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, cerita pasal perang Badar ni panjang. Nak sebutkan bahawa Damdam ini memacu unta dengan laju, kemudian bila dah sampai kota Mekah, maka dia telah potong telinga unta tu biar berdarah dan diketuk hidung unta tadi tu supaya nampak macam real kafilah dagangan Abu Sufyan ni telah diserang. Maka dia menjerit, wahai pembesar-pembesar Mekah, wahai Quraisy, kafilah dagang Abu Sufyan telah diserang. Maka marahlah mereka. Pembesar-pembesar ni akhirnya dalam tempoh terdekat mereka telah berjaya mengumpulkan 1,000 orang. Termasuklah pada ketika itu ketuanya adalah Abu Jahal, Umar bin Hisham itu. Maka dia pun pergi. Maka berlakulah yang disebut sebagai peperangan Badar itulah. Jadi peperangan Badar itu berlaku pada 17 Ramadan 2 Hijrah, di mana dia mempunyai satu pertempuran yang sangat sengit. Yang kita tahu orang Islam pada ketika itu tidak dilengkapi dengan senjata, sedangkan orang-orang musyrikin Mekah mereka dilengkapi dengan tentera berkuda, mereka dilengkapi dengan senjata-senjata dan juga unta-unta yang dibawa sebagai bekalan makanan sepanjang perjalanan. Maka di situlah kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah membantu orang Islam. Telah membantu orang Islam sehingga pertempuran yang sengit itu bermulanya pertempuran tersebut dengan perlawanan one by one, 3 orang sahabat Nabi SAW bersama dengan musuh Islam. Antara siapa? Saidina Ali karamallahu wajhah, dia digandingkan, diberikan lawan dia siapa? Utbah bin Rabi'ah, satu orang pahlawan besar dekat Mekah sana. Manakala satu orang sahabat Nabi, Saidina Hamzah, iaitu pakcik Nabi SAW, telah ditemukan dengan Syaibah bin Rabi'ah, iaitu abang kepada Utbah bin Rabi'ah. Kemudian satu orang sahabat Nabi SAW yang lain, Ubaidillah bin Haris. Ubaidillah bin Haris ni digandingkan pula lawan dia dengan Walid bin Utbah. Ni anak beranak ni tuan-tuan. Apa yang berlaku pada ketika itu? Pertempuran sengit one by one, akhirnya semua musuh-musuh Islam itu mati. Kemudian barulah berlaku pertempuran yang sengit, 313 orang menentang 1,000 orang, mengikut sebagian pendapat 950 orang, ada kata 970 orang, tapi dibundarkan kepada 1,000 yang hampir 1,000 orang di pihak musuh dan juga 313 orang di pihak tentera Islam. Pertempuran sengit inilah yang akhirnya kita faham bahawa pertempuran itu mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon pada Allah supaya dibantu oleh orang-orang Islam ini ketika mereka bertempur dengan musuh-musuh Islam yang lengkap dengan pakaian baju besi dan seumpamanya. Ini dirakamkan di surah Al-Anfal bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengantar malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang jumlahnya 1,000 orang yang diketuai oleh malaikat Jibril alaihissalam membawa kuda yang bernama Haizum pada ketika itu. Yang disebutkan minal malaikati murdifin, yang disebutkan malaikat-malaikat yang datang berbondong-bondong pada ketika itu membantu
membantu tentera Islam. Walaupun kita lihat tentera Islam tu sikit, tetapi tentera di pihak musyrikin itu ada di kalangan mereka yang telah menjadi sahabat Nabi, yang telah meluk agama Islam. Ramai di kalangan mereka yang menceritakan tentang bagaimana ngerinya peperangan Badar itu. Mereka tak tahu, entah tiba-tiba badan terbelah dua, terbakar dan seumpamanya. Maka barulah mereka tahu selama ini peperangan itu telah disertai oleh malaikat-malaikat Allah SWT yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang bestnya dalam cerita ni, Abu Jahal yang menjadi panglima perang itu juga mati dalam peperangan tersebut. 70 orang mati dalam peperangan Badar di pihak musuh. Di pihak Islam ada 14 orang katanya begitu, ada sebahagian menyatakan 16 orang. Jumlah sikit 313 orang, yang terkorban cuma 14 orang, manakala di pihak musuh 1000 orang yang mati 70 orang, termasuklah Abu Jahal. Abu Jahal ni pula yang kacau dia masa tu dua orang sahabat, iaitu Muaz dan Muawiz. Apabila Muaz ataupun Muawiz menetak kaki menetak kaki Abu Jahal pada ketika itu, jatuhlah Abu Jahal, kemudian kepalanya dipenggal oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau orang tanya siapa yang memenggal kepala Abu Jahal, itulah dia, sahabat Nabi yang tak berapa nak tinggi. Abdullah bin Mas'ud ni kalau dia berdiri di sebelah orang duduk, tinggi dia lebih kurang sama. Satu orang sahabat Nabi yang baca Al-Qurannya banget bagus, dan Nabi SAW selalu suruh Abdullah bin Mas'ud ni baca ayat suci Al-Quran, dan Nabi SAW mendengarnya. Ini hebat ni, sahabat Nabi ni apabila dapat memenggal kepala Abu Jahal. Ini sebahagian riwayat menyatakan bahawa kepala itu dibawa kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW menyebut Allahu Akbar, tanda kemenangan bagi orang Islam pada ketika itu, disebabkan apa? Matinya Abu Jahal pada ketika itu. Jadi kalahnya mereka balik. Apabila balik, dia jadi satu suasana trauma bagi musuh-musuh Islam. Masa itu disebutkan bahawa mayat-mayat itu telah dimasukkan dalam satu liang ataupun satu kubur musuh-musuh Islam ni di kampus. Kemudian Nabi SAW berdiri bersama dengan Saidina Umar sebelahnya. Nabi sebut, sekarang kamu percaya tak apa yang pernah aku katakan kepada kamu? Disebutkan begitu tentang syurga, tentang neraka, tentang azab kubur dan sebagainya. Nabi sebut begitulah keadaan. Sekarang kamu percaya tak tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Begitulah lebih kurang. Maka Saidina Umar pun kata, ya Rasulullah, kamu cakap ni orang dekat dalam kubur tu dengar ke? Wahai Umar, kamu dengar apa yang aku katakan? Orang yang dalam kubur ni jauh lebih dengar daripada apa yang kamu dengar. Maksudnya apa tuan-tuan? Nabi SAW dirawat jiwanya, walaupun mengalami kesulitan dalam peperangan Badar itu, tapi pertolongan Allah itu adalah pertolongan yang pasti. Nabi SAW mengikut sebagai riwayat menyatakan bahawa malaikat Jibril AS pada ketika itu berpawatakan seperti seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Zubair bin Awam, melilit kepalanya dengan selendang kuning. Itulah yang disebutkan sebab Jibril AS ni pernah menyerupai dua orang sahabat Nabi SAW. Satu Khalifah Abi Kalbi, yang keduanya adalah Zubair bin Awam. Bila dikaji-kaji orang, rupa-rupanya dua orang ni adalah satu orang sahabat Nabi SAW yang suka menjaga penampilan diri dia. Smart dia, walaupun pergi perang pun dia smart juga. Jadi kita kena smart lah kalau nak jadi macam Zubair bin Awam tu. Iaitu. Jadi nak sebutkan apa yang kita faham daripada peristiwa peperangan Badar ini ialah Nabi SAW dibantu. Orang Islam pada ketika itu sedang berpuasa. Pada 17 Ramadan, maknanya dah 2 minggu dah orang Islam berpuasa. Perjalanan yang jauh pada ketika itu, maknanya perjalanan menuju ke lembah Badar itu juga ketika orang-orang Islam sedang berpuasa. Pada tanggapan orang-orang bukan Islam pada ketika itu, musyrikin Mekah, mereka menganggap orang Islam apabila berpuasa mereka jadi lemah. Tapi hakikatnya orang berpuasa di kalangan orang beriman ni jiwanya semakin kuat. Malah ditakuti. Jadi trauma orang-orang Mekah pada masa itu. Sehingga Hindun, isteri kepada Abu Sufyan, bernazar untuk tidak mandi pada masa itu. Manakala Abu Sufyan kerana sedih kerana sahabat-sahabatnya banyak mati terkorban dalam peperangan Badar, dia pun bernazar tidak mahu menyetubuhi Hindun itu. Jadi dua-dua sakit hati selagi mana tak membunuh, selagi mana Rasulullah SAW tidak dibunuh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sidang penonton yang dirahmati Allah, kita kena ambil kira ataupun kita kena ambil tauladan yang nak disampaikan kepada
kepada kita mesej Badar ini. Sesungguhnya puasa itu tidak menyebabkan seorang itu lemah. Banyak lagi peristiwa-peristiwa peperangan yang lain yang menunjukkan bahawa orang Islam berpuasa, mereka mampu untuk nak menawan ataupun mereka berperang dan seumpamanya. Memang ada kes-kes tertentu sahabat-sahabat Nabi yang jadi lemah, pengsan dan seumpamanya. Ini adalah perkara yang berbeza. Tapi nak sebutkan semangat mereka ini ketika berhadapan dengan peperangan Badar itu, dan semua tentera-tentera Badar ini dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama ada dia terkorban ataupun tidak, apabila sahabat Nabi itu adalah di kalangan tentera Badar, maka jangan sesekali kita mencela mereka, kerana mereka telah dijamin dengan jaminan syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil iktibar di sini. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada pembesar-pembesar di Mekah sana. Ada lebih kurang dalam 10 orang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Bila dah didakwah tak nak dengar. Termasuklah yang dinamakan Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tak tahu nak buat apa. Dari baca Al-Quran tak nak dengar, dah diajak tak nak dengar, tak nak ikut, tak nak beriman, mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengganggu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Nabi SAW angkat tangan, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah, aku serahlah orang Quraisy kepada engkau ya Allah. Maksudnya apa? Nak serah, nak jadi apalah, nak bagi hidayah pun bagilah ya Allah, nak azab dia azablah ya Allah. Begitulah keadaannya. Nabi SAW sebut 10 orang. Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Utbah bin Rabi'ah, Allahumma alaika bi Syaibah bin Rabi'ah, Allahumma alaika bi Abi Jahlin. Disebut 10 orang lelaki yang pernah menentang Nabi SAW ketika Nabi berdakwah di Mekah. Ternyata rupa-rupanya 10 orang yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya terkorban dalam peperangan Badar. Masya-Allah tuan-tuan, ini satu peristiwa yang sangat besar, panjang ceritanya, tapi kalau kita cerita, kita tak buka puasa hari ini. Cerita dia macam tu. Mungkin raya pun tak habis lagi. Tak habis cerita Badarnya. Jadi cukuplah setakat tu, insya-Allah. Baik, alhamdulillah Ustaz. Begitulah sedikit perkongsian berkenaan perang besar yang berlaku pada bulan puasa, sahabat-sahabat penonton. Perang Badar yang mana kita lihat berlakunya pada bulan puasa. Kita ingin mengambil iktibar dan pengajaran dalam peperangan tersebut yang mungkin kita boleh jadikan panduan dan rujukan kita macam mana kita nak mengawal hawa nafsu kita, kita nak menang dengan hawa nafsu kita dalam kita menempuhi bulan Ramadan ini, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat penonton semua, kita akan kembali lagi selepas ini dengan soalan-soalan yang kita akan ajukan kepada Ustaz. Jadi jangan ke mana-mana, kembali lagi dengan Kapsul Ramadan Tausiah Jiwa menelusuri sirah Rasulullah. Sahabat-sahabat penonton semua, kembali lagi kita ke Kapsul Ramadan, episod yang kelima. Tausiah Jiwa menelusuri sirah Rasulullah. Bersama kita lagi Ustaz kita, Ustaz Fakrul Razi. Alhamdulillah Ustaz. Untuk segmen yang kedua ni Ustaz, kita ada beberapa soalan lah berkenaan dengan topik kita pada hari ini, iaitu Perang Badar. Yang kita tengok adalah satu peristiwa besar yang berlaku dalam bulan puasa. Jadi persoalannya Ustaz, apakah mukjizat atau kejadian yang luar biasa yang berlaku semasa perang tu yang boleh kita jadikan iktibar? Mungkin bukan saja dalam bulan puasa, dalam kehidupan seharian kita juga Ustaz. Teruskan Ustaz. Bila kita cerita tentang peristiwa peperangan Badar ini, yang kita lihat adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjukkan kekuasaannya, membantu orang yang paling disayang. Allah Subhanahu Wa Taala sangat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selama ini menyampaikan syiar Islam, penuh dugaan, penuh cabaran. Perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak cerita-cerita duka yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam peperangan Badar ini orang Islam bukan berhasrat untuk memerangi orang-orang musyrikin Mekah pada ketika itu, tetapi kita tahu tabiat musuh Islam ni sentiasa cari pasal dengan orang Islam, maka mereka ni telah menjadikan peperangan Badar ini sebagai tujuan utama untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena faham, dalam peperangan antara orang Islam dengan musyrikin, orang-orang musyrikin ni, matlamat kejayaan mereka akan anggap peperangan tu menang kalau mereka dapat bunuh Rasulullah SAW. Ternyata pada peperangan Badar mereka tak dapat membunuh Nabi SAW kerana Nabi SAW sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara mukjizat yang berlaku yang kita tahu dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-9,
Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan 1,000 malaikat Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya nak sebut satu malaikat pun dah cukup dah nak kalahkan tentera Badar ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan aku hantar 1,000 pada orang Islam tu untuk membantu orang Islam untuk membunuh ataupun mengejakan habis-habisan musyrikin Mekah tu, sehingga semua pembesar-pembesar yang disebut oleh Rasulullah SAW tu semua mati. Itu yang pertama. Yang keduanya, dalam surah Al-Anfal juga ayat yang ke-10, apa yang Allah SWT sebut? Allah SWT mendatangkan rasa takut dalam diri tentera musuh. Ini yang menjadi poin utama kenapa orang Islam yang sikit itu digeruni, kerana tidak lain tidak bukan datang daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa takut. Bukan saja datangkan dengan tentera malaikat, datangkan lagi rasa takut. Cuba bayangkan, kejung tak kejung tentera musuh pada ketika itu. Kemudian kelebihan yang wujud juga, Allah SWT membantu orang-orang Islam ini dengan menurunkan hujan yang lebat di pihak musuh. Di pihak musuh di sebelah yang menghala ke arah daripada arah Safra sana tu, daerah Mekah, hujan lebat sehingga basah kuyup pakaian mereka, sehingga mereka jalan ni melekit-lekit jalan tu, menyebabkan susah mereka nak bergerak. Yang itu. Ini antara yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibahaskan oleh ulama sirah, Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq dan yang lain-lainnya, disebutkan begitu keadaannya. Malah disebutkan dalam peperangan Badar itu juga Allah SWT menolong dengan cara mendatangkan rasa ngantuk dalam di kalangan musuh-musuh Islam. Rasa ngantuk. Kalau kita ingat bagaimana Nabi SAW nak berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah, ditidurkan orang-orang yang mengepung rumah Rasulullah SAW. Maka tidak mustahil bagi Allah untuk menjadikan dia mengantuk ketika mereka ni nak menentang orang-orang Islam. Tapi jangan tengok member kita mengantuk ni, dia ni sedang mendapat sedang mendapat perkara tak elok ni, jangan macam tu pula. Member memang kaki tidur, nak macam mana? Sebut gitu. Kemudian nak sebutkan ditiup, apanya? Tak payah ditiup, tak payah dibaca. Tak payah tiup. Kita tengok dia ni memang jenis kaki tidur ni kan. Dia cakap engkau ni mesti kena tempias ni tentera musuh dulu masa peperangan Badar. Jangan jatuh kecil hati member ni. Kemudian dahlah dilemahkan semangat orang musyrikin, dah didatangkan rasa ngantuk, disusahkan dengan keadaan yang tak selesa disebabkan hujan lebat sehari sebelum itu. Kemudian ditambah lagi dengan disuntik semangat jihad yang sangat kuat dalam diri tentera-tentera Islam pada ketika itu. Ini antara keistimewaan yang diberikan kepada orang-orang Islam pada ketika itu, pertolongan demi pertolongan itulah. Kalau disebutkan banyak kisah-kisah yang menarik diceritakan pengalaman oleh sahabat-sahabat Nabi yang pernah menyertai peperangan Badar bagi pihak musuh. Cerita tentang peperangan Badar ini bukan cerita tentang menentang musyrikin, tetapi menentang kekufuran pada ketika itu. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan anak beranak boleh berperang pada ketika itu. Buktinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Abbas, pakcik dia sendiri yang berperang bagi pihak orang Mekah. Begitu juga Saidina Ali jumpa dengan abang dia sendiri yang namanya Aqil, kemudian dia memeluk agama Islam. Saidina Abu Bakar bertembung dengan siapa? Dengan anak dia Abdul Rahman yang masa tu masih lagi musyrik. Yang kita tahu. Peperangan itu berlaku sehingga Abdul Rahman menyatakan, aku tengok bapa aku bersungguh nak kejar aku tu. Macam betul-betul dia memang betul-betul nak bunuh aku dalam peperangan ni, perjumpaan anak beranak ni. Adakah Sayyidina Abu Bakar saja nak bunuh? Tak, kerana kekufuran yang ada pada diri anak dia tu. Akhirnya Abdul Rahman ni memeluk agama Islam lah. Aqil memeluk agama Islam. Begitu juga dengan Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah pada ketika itu. Dia dikejar sungguh-sungguh oleh bapa dia dan akhirnya dia tak ada pilihan, dia melibaskan pedangnya sehingga terbelah dua kepala bapa dia dan badannya sekali. Kerana apa? Dia dikatakan sesungguhnya Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah ini telah membunuh bapa dia. Sebenarnya aku bukan bunuh bapa aku, tapi aku membunuh kekufuran yang ada pada diri bapa aku tu. Ini hebat ni. Walaupun ahli keluarga, tapi atas dasar ketaatan, no kompromi. Atau itu adalah perintah Allah, kau sedara ke tak sedara, inilah ketegasan yang ditunjuk dalam ajaran Islam itu sendiri. Jumlah yang sedikit tidak mematahkan semangat mereka dan akhirnya terbukti pertolongan Allah itu adalah pasti dan mereka menang akhirnya. Allahu Akbar. Besar sungguh keyakinan mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz. Begitu juga taat mereka pada pemimpin mereka, Rasulullah, Nabi yang kita sayangi. Jadi dalam peristiwa yang berlaku dalam perang Badar ni, Ustaz, apakah pengajaran yang kita boleh ambil untuk kita jadikan panduan dalam hidup kita, Ustaz? Apa yang kita kena faham daripada peperangan Badar? Peperangan Badar ada satu perkara yang besar,
satu suasana yang membuktikan bahawa pertolongan Allah tu memang wujud. Apabila kita berpuasa, kita tak lemah. Walaupun pada mata kasarnya musuh-musuh Islam melihat orang Islam yang berpuasa tu lemah. Sebab tu tak pelik kalau kita lihat ada orang-orang yang memerangi orang Islam ni di saat waktu bulan puasa, kerana mereka menganggap orang Islam yang berpuasa tu lemah. Sedangkan orang Islam tu menjadi lebih kuat pada bulan Ramadan. Ini kalau betul-betul dia menghayati Ramadan itulah. Jadi di sini kalau kita lihat puasa ni bukan melemahkan, tapi dia menguatkan jiwa, menguatkan jiwa mereka ni apabila berpuasa, sebab puasa tu diiringkan dengan keyakinan bahawa pertolongan Allah akan bersama-sama dia, dengan keyakinan bahawa syurga adalah milik mereka yang telah diperuntukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian nak sebutkan pertolongan Allah ni pasti akan datang bagi orang yang taat. Cuma tahap keyakinan dia lah. Ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang kita tahu mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu orang sahabat Nabi yang namanya Abu Dujanah, dia adalah satu orang sahabat Nabi yang pernah menggunakan pedang Nabi SAW. Bila Nabi tanya, siapa di kalangan kamu yang nak memenuhi hak pedang aku? Maka Abu Dujanah itu yang dikenali sebagai pedang Rasulullah tu, Saiful Rasulullah, berkata, aku ya Rasulullah. Maka dia cabut dia punya serban dia ambil selendang berwarna merah, dia lilit kat kepala dia, maka dia hentam habis-habisan tentera musuh. Walaupun dia satu orang yang tak kata dia kuat, tetapi orang mengerumuni dia, tapi apabila dia dalam keadaan yakin, maka walaupun satu orang dia boleh mengalahkan banyak orang pada ketika itu. Kekuatan yang Allah SWT beri kepada diri orang beriman. Kenapa? Keyakinan mereka dah bau syurga dah ketika mereka berperang. Ini yang menakutkan. Orang Islam dia ada modul tak takut mati. Kerana apa? Kerana mereka nak syurga Allah Subhanahu Wa Taala tu sebagai galang ganti. Memang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama-sama dengan orang yang mendapat nikmat. Siapa orang yang mendapat nikmat tu? Iaitu di kalangan 4 golongan. Yang pertama, para nabi dan rasul. Yang ini kita tak boleh sampai label ni. Yang keduanya, golongan siddiqin, termasuklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang benar lagi membenarkan. Yang ketiga ni disebutkan apa? Wasyuhada, iaitu orang yang syahid. Maknanya apa? Jaminan syurga bagi orang yang syahid. Dah tak payah susah-susah nak mengalami kesulitan dalam hidup, mati syahid, sebab itu diidam-idamkan. Baru kahwin pun, kalau kerana ada seruan untuk berjihad, maka mereka pasti akan pergi. Kenapa? Dah ada jaminan syurga di situ. Yang ketiganya ialah golongan orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan mereka ni rapat antara satu sama lain. Jadi ini antara pengajaran yang kita boleh ambil, dan pengajaran yang paling utama sekali ialah wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Allah merancang, dia pun merancang. Mereka merancang, Allah juga merancang. Sesungguhnya perancangan Allah itu adalah perancangan yang paling hebat sekali. Jadi atas keyakinan itulah hari ini kita semangat sikit. Sebab apa? Kita cerita pasal perang. Betul, kisah dia kalau kita cerita pasal buka puasa, kita cerita pasal bazar Ramadan. Cerita gitu. Baik, itulah dia sahabat-sahabat penonton semua. Kisah besar Perang Badar yang berlaku pada bulan Ramadan, yang kita boleh jadikan iktibar semangat juang para pejuang Islam kita dalam menegakkan syiar Islam. Dapat sedikit sebanyak kita ambil pengajarannya untuk kita jadikan pedoman dalam kita menempuh bulan Ramadan ini, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada para penonton semua yang kekal dan tak jemu menonton kapsul Ramadan Tausiah Jiwa pada episod kali ini. Semoga bertemu lagi kita pada hari esok, Ustaz, insya-Allah. Kalau umur panjang, ada lagi episod baru dan tajuk baru dalam kapsul Ramadan Tausiah Jiwa menelusuri sirah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.